Okay, masukkan pure butter. Lagi sedap. Sampai butter tu cair, baru kita matikan api. Mana yang ada telur grade A atau B boleh guna 4 sahaja. Cantik punya telur ni grade C. So, Cantik guna 5. Ya. Esen vanila. Tak perlu menggunakan mixer, tak perlu menggunakan blender. Kacau je. Untuk satu resipi ni, guna susu pekat separuh. Separuh ni rasa dia cukup-cukup. Tak terlampau manis pun. Ya. Baking powder. Baking soda. Atau soda bikarbonat. Satu, dua. Ya, cukup 2 sahaja. Satu cawan tepung gandum ni sama dengan 1 cawan air panas, sama dengan 1 cawan gula. So, tepung gandum pun kita guna 1 cawan. Lepas tu kita masukkan air gula yang tadi kita dah cairkan. Resipi yang Cantik kongsi, kek gula hangus ni tak perlu perap. Itulah Cantik kata berkali-kali, tengok step by stepnya. Sebab yang ini kita tak perap tapi hasil bersarang. Tidak perlu perap. Ini yang Cantik akan bakar. Untuk satu adonan ni, kita menggunakan loyang saiz 8. Kita tengok dulu ya. Kita intai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak tu dia punya tinggi tu? Ini yang bakar, ini yang kukus. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada tepi pun Akak dah nampak sarang dia, Kak. Yang kukus ni, ya Allah. Gede. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim.